Okey, Assalamualaikum. Untuk chapter matematik pengguna ni senang gila. Saya akan pastikan awak boleh jawab semua soalan lepas tengok video ni. Okey, kira faedah mudah bagi setiap jumlah simpanan yang berikut. Dia bagi awak prinsipal ataupun simpanan dia adalah 20,000. Okey, simpanan dia 20,000. Lepas tu kadar faedah dia punya rate 3.15. Tempoh masa dia 6 bulan. Kita guna formula I equal to PRT. Apa itu I? I ni lah faedah mudah. Yes, inilah faedah mudah. Okey. P ni apa? P ni adalah prinsipal ataupun simpanan. Berapa ringgit awak simpan? R ni adalah kadar rate. Kadar apa tu panggil? Kadar faedah mudah. Okey. T dia adalah masa ataupun tempoh lah. Tempoh yang saya tempoh. Tempoh tapi dalam tahun ataupun year, dalam tahun. Okey. Jadi tengok soalan yang pertama, soalan A. Kita guna formula IPRT Okey, A. Berapa dia punya prinsipal? 20,000. Tulis RM 20,000. Okey, darab. Hubungan PRT ni darab tau. P darab R darab T. Boleh? Okey, so 20,000 darab kadar faedah 3.15. Boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah rate. Dia adalah peratus. Jadi, kita kena tulis 3.15 per 100. Sama juga yang bawah ni. Yang ini dan ini awak kena tukar jadi 3.20 per 100. 3.45 per 100. Clear yang ni? Clear Okey, jadi 3.5 perkan dengan 100 darab 6 bulan. Boleh ke tulis 6 macam ni? Tak boleh. Awak kena tulis 6 per 12. Kenapa 12? Sebab dalam satu tahun ada 12 bulan. Contoh kalau dia cakap dia tukar dekat sini abang kakak, dia tukar ke sini jadi 2 bulan. Maksudnya awak kena tulis 2 per 12. Clear tak yang tu? Clear. Sebab apa kena tukar macam ni? Sebab dia kena tempoh dalam tahun. Sekarang ni dia bagi dalam bulan. Okey. So abaikan yang tu. Okey, sekejap Okey, 6 bulan. Okey, so apa yang awak kena buat? Just tekan kalkulator. Kesemuanya. Awak tekan kalkulator 20,000 darab 3.15 per 100 darab 6 per 12. Awak akan dapat kat sini RM 315. Ladies and gentlemen, dah dapat jawapan dia. Boleh ataupun tidak yang tu? Boleh. Kita buat soalan B pula abang kakak. B. Okey, dia bagi prinsipal dia adalah 38,000 abang kakak. Sekejap, saya lupa tulis RM. Sekejap Okey. RM 38,000. Okey, darab dengan berapa rate dia? 3.20 per 100. Berapa tahun? 2 tahun. Macam biasa abang kakak, just tekan kalkulator. 38,000 darab 3.20 per 100 darab 2. Awak dapat dekat sini adalah okey, darab 2. Kat sini awak akan dapat RM 2432. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, kita buat last question. C. Berapa prinsipal dia? RM 65,000. Okey, darab dengan dia punya kadar dia 3.45 per 100. Darab dengan berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan maksudnya 12 bahagi 12 dapat 1 kan? Darab 1 lah bang kakak kan? Darab 1. 12 ni 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. So darab dengan 1. So awak dapat kat sini 65,000 darab 3.45 per 100 darab 1. Awak akan dapat dekat sini RM. Aduh, warna okey. RM 2242.50. Ladies and gentlemen, awak dapat kesemua-semua jawapan. Alright, boleh?
Okey, soalan seterusnya. Encik Ho menyimpan sebanyak 56,000. So, yang dia bagi ni adalah P. Betul, prinsipal berapa ringgit disimpan? 56,000. Di Bank Madani dengan kadar faedah 3.5. 3.5 ni kena convert ataupun biar je? Kena convert ataupun kena tulis macam ni lah bang kakak. Dia punya rate Rate dia sama dengan 3.75 per 100. Sekejap, apa benda nombor 3 macam ni? Sekejap Okey, 3.75 per 100. Okey, setahun. Okey, hitung jumlah faedah yang diterima oleh Encik Ho bagi tempoh simpanan selama 4 tahun. Nak tanya 4 tahun ni apa? Ialah dia punya T. Sekarang ni dah boleh guna ke belum formula I equal to PRT? Boleh. Okay, saya ulang, P tu apa? P tu lah berapa ringgit kita simpan, R tu ialah kadar faedah dan T tu ialah tempoh dalam tahun. So, kita just tulis je kat sini. P dia 56,000, RM 56,000 darabkan dengan 3.75 per 100 darab dengan 4 tahun. So, ladies and gentlemen, awak just tekan je kalkulator. 56,000 darab 3.75 per 100 darab dengan 4. Awak akan dapat dekat sini RM 8400. Dan inilah jawapan dia. Tapi tengok berapakah jumlah simpanan Encik Ho pada akhir tahun keempat. Dia nak apa? Dia nak jumlah simpanan. Maksudnya awak kena tambahlah dengan 56,000 ni. Tambah dengan dia punya prinsipal. So inilah dia punya A tau. Ni dia punya A. Dia punya B adalah RM 56,000. Sekejap, seuduhnya sekejap. 56,000 tambah dengan RM 8,400. So dekat sini awak akan dapat RM 56,000 tambah 8,400. Awak akan dapat sini 64,400. Ladies and gentlemen, dah siap jawapan B kita. Okey, soalan seterusnya. Maklumat di bawah berkenaan dengan simpanan wang Puan Intan dalam akaun simpanan tetap di Bank Masa Maju. Jumlah simpanan dia adalah RM8,000. Ladies and gentlemen, nak tanya, RM8,000 ni apa? RM8,000 ni adalah dia punya P. Pandai. Okey, lepas tu dia bagi tempoh simpanan adalah 5 tahun. Tempoh apa benda T. Okey, kemudian dia bagi kadar faedah. Taruhlah ni lah rate. Tapi rate ni boleh tak macam ni? Tak boleh. Awak kena tukarkan supaya menjadi 4.05 per 100. Kalau awak tekan terus 4.05 bahagi 100, awak dapat situ adalah 0.0405. Okey. So, hitung beza. Oh my god, dia bagi satu keyword kat sini iaitu beza. Iaitu kita tahulah dia tolak. Okey, dia tolak. Di antara jumlah faedah yang diperoleh Puan Intan jika diberi faedah compound. Kejadah apa pula faedah compound ni? Okey, dengan mengcompound 3 bulan sekali berbanding dengan faedah mudah. Jadi sekarang ni dia tanya dua soalan. Yang pertama faedah compound, satu lagi iaitu faedah mudah. So kena guna dua formula lah. Yes, kena guna dua formula. Formula compound yang mana? Yang ini. Okey, MV tu apa? MV tu ialah nilai matang dia. Okey, P dah tahu. Okey, R pun dah tahu. N tak tahu. N ni apa? N ni adalah berapa kali di-compound dalam setahun. N tu adalah berapa kali di-compound dalam setahun. T ni tahu dah kan, tempoh. Okey, so satu ni memang dia punya formula tau. Jangan ada ubah-ubah. Satu tu memang dia punya formula. Jadi kat sini saya nak senaraikan dulu. Iaitu apa dia punya P? P dia adalah RM 8,000. Kenapa besar sangat ni? Sekejap saya kecilkan. Okey, P kita adalah sama dengan RM 8,000. Dia punya R tadi adalah 0.0405. Dia punya T tadi adalah 5 tahun. Dia punya N
N tu macam mana abang kakak? Nampak tak? Dengan mengcompound 3 bulan sekali. Dia bagi satu keyword iaitu 3 bulan sekali dalam setahun. Bermakna abang kakak 12 bahagi dengan 3 berapa kali? 4 kali dalam setahun. Kalau dia bagi contoh bukan 3 kalau dia bagi 4 bulan sekali, maksudnya dia akan jadi 12 per 4. 12 bagi 4 berapa? Akan dapat 3. So 3 kali. Faham? Okay ladies and gentlemen, settle yang tu. Jadi kita dapat nilai N dia adalah 4 kali. Okay, times. Okay, kita kena masukkan dalam formula iaitu MV sama dengan P kurungan 1 tambah alpha NT kurungan NT. Okay, so kita masukkan MV sama dengan berapa dia punya P adalah M RM8,000. Okay, kurungan dia punya 1 memang formula 1 tambah dia punya A adalah 0.0405 perkan dengan dia punya N adalah 4 tutup kurungan dan NT N darab 5 T5 kan. Okay, so sekarang ni apa yang kita kena buat? Sekejap, saya rasa nak pemudahkan terus. 4 darab 5 kan 20. Okay, so kita dapatlah satu nilai yang mungkin cantik. Okay, RM8,000 kurungan 1 tambah 0.0405 per 4 kurungan kuasa 20. Awak dapat satu nilai tak cantik sebab ada perpuluhan. Okay, awak dapat RM 9785.71. And ladies and gentlemen, dah dapat satu nilai yang macam ni. Apa yang awak kena buat? Dia tanya apa tahu? Dia tanya faedah compound sahaja, bukan jumlah simpanan sekali faedah compound. Dia nak faedah compound sahaja. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena tolak dengan dia punya simpanan atau principal. Jadi awak tulis RM 8,000. Tak nak. Saya tulis macam ni. RM 9789.71 tolak dengan RM 8,000. Awak akan dapat satu nilai iaitu tolak dengan RM8,000. Awak akan dapat 1785. Sekejap saya tinggal RM. Okey, RM 1785.71. Ladies and gentlemen, dah dapat satu nilai yang agak cantik. Okey, yang mana yang kita tinggal kena buat adalah faedah mudah je. So dah dapat nilai faedah compound, dah boleh tutup. So inilah jawapan untuk faedah compound. Next, dia tanya faedah mudah pula. So faedah mudah dia adalah formula kita guna kita akan guna formula I sama dengan PRT. Okay, so kita dah tahu lah nilai P dia ialah RM8,000 tadi kan. RM RM8,000. Darab rate dia 0. Tak nak kosong lah, saya guna terus dia punya pecahan. 4.05 per 100 darab T dia 5 tahun tadi. So awak just tekan kalkulator 8,000 darab 4.05 per 100. Sekejap okay. Darabkan dengan 5. Awak dapat sini satu nilai yang cantik, RM 1620. Ladies and gentlemen, dah dapat satu nilai yang cantik sangat-sangat. So apa yang kita kena buat? Dia cakap beza tadi awak. Beza ni kena tolak awak. Jadi kita ambil kedua-dua nilai ni. Nilai pertama, nilai kedua. Kita just tolakkan mereka. Okay, just tolakkan mereka. So kita akan dapat dekat sini adalah RM, besarnya jap. Okay, RM 1785.71 tolak dengan RM 1620. Jadi awak akan dapat satu nilai dia adalah 1785.71 tolak 1620. Awak akan dapat satu nilai yang memang cantik, iaitu RM 165.71. Abang kakak yang saya kasihi dah dapat nilai akhir dia adalah 165.71.
Okey, soalan seterusnya, Syahir membeli unit amanah saham. Okey, kita dah masuk subtopik saham pula sekarang ni. Okey, dengan bernilai RM10,000. Okey, dengan nilai RM10,000. Selepas setahun, dia menjual semula dengan sahamnya dan mendapat RM10,600. Oh, okey. Dalam tempoh memegang saham dia beli dividen sebanyak RM100. Okey, sebanyak 2 kali. Okey, so sekarang ni apa formula kita kena guna, iaitu formula ROI ataupun return on investment. Okey, ni maksud dia adalah return on investment. Okey, return on investment, betul lah, dia nama singkatan dia adalah ROI. Okey, iaitu sama dengan nilai pulangan ataupun untung. Kita dapat untung tu bahagi dengan jumlah pulangan nilai pelabuhan awal darab dengan 100%. So nak tanya, berapa untung Syahir ni? Mula-mula dia beli RM10,000. Dia jual RM10,600. Dia untung RM600. Pandai. Dia untung RM600. Lepas tu dia bagi dividen. Dividen tu apa? Dividen tu macam cashback. Tahu cashback? Okey, jadi dia dapat RM100 sebanyak 2 kali. So RM100 darab 2, dapatlah RM200. Ni adalah untung yang kedua. Nampak tak? Senang je kan nak cari dia punya untung. So kita dapat untung yang pertama, untung yang kedua kita kena tambah. Okey, bila tambah abang kakak, okey, saya guna ROI dulu ROI sama dengan nilai pulangan dia. Nilai pulangan dia adalah RM600 tambah RM200. Lepas tu bahagi dengan jumlah pulangan nilai pelabuhan awal. Berapa dia invest mula-mula? RM10,000 abang kakak. Jadi kena bahagikan dengan RM10,000. Lepas tu darab dengan 100%. So abang kakak just tekan calculator lah. Okey, 600 tambah 200, 800. 800 bahagi 10,000 darab dengan 100. Awak dapat kat sini adalah 8. Boleh ke tulis 8 sahaja? Cannot. Kena tulis 8%. Ladies and gentlemen, dah habis, dah dapatlah jawapan dia. Okey, sekarang ni kita dah masuk bab yang meminjam dengan bank pula sekarang ni, iaitu Cik Suzy, seorang doktor gigi di klinik kesihatan dengan pendapatan dia RM5,200. So jumlah pendapatan dia adalah RM5,200. Dia membuat keputusan untuk membeli kereta baru. Okey, lepas tu dia mendapatkan pinjaman sebanyak RM70,000. So dia nak pinjam RM70,000 ni. Kita sampai itu Cik Suzy memerlukan 2.5K untuk menampung belanjaan lain. Okey, dia macam survey lah. 2 bank kat sini. Yang pertama bank Metro Jaya, satu lagi bank Sina. Okey, jumlah pinjaman dia sama, RM70,000. Okey, tempoh bayaran dia berbeza kat sini. Tempoh bayaran dia adalah 6 tahun kat sini, ni 9 tahun. Kadar faedah dia 5%, 4%. Penjamin tak perlu dengan perlu. Nak tanya, kadar faedah ni boleh tak kita convert terus? Boleh Kita just tulis 5/100 dengan 4/100. Okey, sekarang ni disuruh kemukakan cadangan kepada Cik Suzy supaya memilih bank yang sesuai untuk pinjaman keretanya. Benar soalan ni, tapi it's okay, markah dia besar tau kalau soalan macam ni. Okey, so mula-mula kita selidik dulu lah yang bank Metro Jaya dulu. Metro Jaya. Okey. So, formula apa kita nak guna kat sini? Jangan guna MV equal nilai matang pula. Jangan guna formula faedah compound. Tak ada compound kat sini. Guna formula faedah mudah. Okey, so faedah mudah, formula dia I sama dengan PRT. So, sekejap saya nak list dulu P dekat Metro Petrojaya ni sama, iaitu RM70,000. RM70,000 sekejap kenapa tak jadi ni? Kenapa tak padam? Okey, sama dengan
70,000. Dia punya rate tadi adalah 5/100. Tak silap saja, betul tak? 5%. Tempoh dia lain. Tempoh dia berapa? Tempoh dia adalah 6 tahun. 6 tahun. So sekarang ni kerja apa? Kerja apa yang awak kena buat? Just masukkan dalam formula. Jadi I sama dengan P dia RM 70,000. Okey, darabkan dengan 5/100, darab dengan 6. So saya dapat kat sini jap. 70,000 darab 5/100 darab 6, awak dapat dekat sini RM 21,000. 21,000. Okey, awak dapat faedah mudah dia. Okey, sekarang ni awak kena kira berapa angsuran dia kena bayar. Berapa ringgit dia kena bayar bulan-bulan. Ini ialah kira macam cas tau. Maksudnya yang nilai ini kena tambah dengan nilai pinjaman. Maksudnya awak pinjam RM5. Bila awak meminjam dengan bank, awak kena bayar RM7. RM7. Itulah kadar faedah. Kadar faedah ni macam mana cakap macam cas. Cas dia bagi awak pinjam lah. Bukan riba tapi cas. Macam awak faham macam mana kan? Jadi apa kita kena buat abang kakak? Awak kena tambah RM 70,000 tambah dengan RM 21,000. Awak dapat sini RM. Sekejap saya tanda kat sini. Sabar. Sekejap. Okey. Jadi ke sini awak akan dapat Allah padang pula. Okey, awak akan dapat ialah 91 lah. RM 91,000. Ni awak kena bayar. Awak pinjam 70,000. Awak kena bayar 91,000. Banyak tak? Yes, banyak. Jadi apa yang awak kena buat dengan nilai ni, awak kena bahagikan dengan per bulan. Jadi RM 91,000 bahagi dengan berapa tahun dia pinjam? 6 tahun kan. Jadi 6 darab 12. Okey, kenapa 12? Sebab 1 tahun tu kan 12 bulan. Jadi 1 darab 12 tu kalau dia pinjam 1 tahun. Kalau dia pinjam 6 tahun, jadi 6 darab 12 bulan. 6 darab 12 awak akan dapat 72 bulan lah. Okey, maksudnya kat sini ialah 72 bulan. Okey. So sekarang awak just bahagi je abang kakak. Bila awak bahagi, awak akan dapat RM91,000 bahagi dengan 72. Awak akan dapat RM 1263.89. Ini untuk angsuran bulan-bulan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa macam besar sangat je saya tulis ni? Sekejap saya kecilkan sekejap. Okey. Sekejap saya kecilkan sekejap. Besar sangat ni. Okey. Sekarang ni kita nak kira untuk bank apa nama dia? Bank Sina pula. Sekejap. Saya nak tak benda ni kat sini lah. Okey. Kita nak kira untuk bank Sina pula awak. Bank Sina. Okey, Bank Sina. Jadi Bank Sina dia sama je, dia punya guna formula sama, cuma P dia RM 70,000 sama je. Dia punya R tu lain, tak silap saya. 4/100. 4/100. Dia punya T pun lain. T dia adalah 9 tahun. 9 tahun. Okey, so just guna je formula ni. R ke P ni? Aduh. Ni P awak Okay, P sama dengan 70,000. Okay, so awak just tekan pula. Awak just masukkan dalam formula. I sama dengan P dia RM 70,000. Darab dia punya R 4/100. Darab dia punya tahun ialah 9. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat satu nilai 70,000 darab 4/100 darab 9. Awak dapat sini RM 25,200. 200. Okey. So awak dapatlah dia punya faedah mudah dekat sini. Macam saya cakap tadi, awak kena tambahkan. Jadi awak tambahlah RM 70,000 tambah RM 25,200. Jadi awak dapat dekat sini adalah RM 70,000 tambah 22. Awak akan dapat kat sini ialah 9,500.
9, awak kena tak padam ni. Sekejap 95200. Okey, awak pinjam 70,000, awak kena bayar 95,200,000. Okey, so sekarang ni apa awak kena buat? Awak kena bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan bulan kan, berapa tahun tadi? 9 tahun. Jadi 9 darab 12, ataupun kat sini kita boleh tulis 9 darab 12, awak dapat 108 bulan. Okey, mana? Okey, so kat sini kalau awak tekan kalkulator kan, awak akan dapat satu nilai, iaitu RM, sekejap saya tak kira lagi, 95200 bahagi dengan 108. Awak dapat kat sini RM 881.48. Ladies and gentlemen, dah dapat dia punya jawapan. Jadi ini untuk Bank Sina. Maaf, ni untuk Bank Metro Jaya. Ini pula Bank Sina. Nak tanya, mana yang lebih rendah bayaran bulanan dia? Of course lah yang Sina. Jadi dia suruh apa tahu? Kemukakan cadangan yang mana bank yang sesuai. Jadi awak boleh cakap dekat sini, bank yang sesuai adalah Sina. Okey, kenapa? Sebab kadar faedah dia rendah dan juga bayaran bulanan dia rendah. Okey, jangan tulis macam ni, awak tulis ayat lengkap lah. Okey, ni untuk awak faham je. Okey, kalau dia tanya kemukakan cadangan, awak wajib tulis semua ni. Awak wajib tulis semua ni supaya dapat 1 markah. Boleh? Saya rasa dah secukup itulah. Okey, untuk bab ini. Saya harap lepas awak tengok video ni, awak boleh jawab semua soalan. Sebab ada 3 je formula awak. Formula faedah mudah, faedah di compound dengan return on investment. Itu je. Dan bab ni dah lubuk markah bagi awak. Awak kan suka duit. Jadi, apa kata awak skor bab ni, buat latihan banyak-banyak. Tapi kalau awak faham konsep dia, sumpah senang dan easy gila untuk awak skor. Okey, saya harap itu saja. Bye. Assalamualaikum.